Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Mohamed Ali menegur Presiden MCA Wee Ka Siong agar tidak terlalu mudah koyak apabila menyuarakan bantahan terhadap Peraturan Kawalan Bekalan 2021 yang menurutnya dibuat terlalu lewat, iaitu selepas 4 tahun ia diluluskan. Armizan berkata, jika benar Wee sudah menemui watak sebagai jurucakap rakyat pada tahun 2021, sepatutnya beliau telah pun menyuarakan bantahan sejak dari awal, bukan baru sekarang. Dalam satu kenyataan yang dipetik media tempatan, Armizan turut menyindir pendirian terkini Wee berhubung isu sama ada peniaga kecil dalam sektor makanan dan minuman perlu memiliki permit untuk menggunakan tong gas petroleum cecair bersubsidi. Saya fikir perlu ucapkan tahniah kepada Presiden MCA sebab dalam posisi sekarang beliau lebih cakna sebagai jurucakap rakyat berbanding dulu. Saya fikir kiranya aura jurucakap rakyat itu muncul lebih awal ketika beliau menjadi menteri. Beliau dan partinya pasti akan membuat bantahan lebih awal pada tahun 2021 dan bukannya tahun 2025. Ini kerana pada tahun 2021, KPDNHAP telah menggubal PPKB Pindaan 2021 menguatkuasakannya pada 15 Oktober 2021 dan sekaligus diwartakan sebagai Warta Kerajaan Persekutuan yang boleh diakses oleh awam. Saya tidak kisah Presiden MCA tuduh saya bohong. Orang politik jangan cepat koyak. Cuma saya merayu janganlah kelirukan rakyat dengan rujukan kepada undang-undang yang saya tidak sebut, kata Armizan. Sebelum ini, Wee memuat naik satu hantaran di Facebook untuk menunjukkan bahawa pindaan peraturan pada tahun 2021 tidak menyebut keperluan mendapatkan permit bagi penggunaan lebih daripada 3 tong LPG bersubsidi. Bagaimanapun, Armizan menjelaskan bahawa Wee sebenarnya merujuk kepada akta yang berbeza, iaitu Akta Kawalan Bekalan Pindaan 2022.